Manapun disebabkan keadaan fizikalnya yang daif, bangunan tersebut tetap ditakrifkan sebagai terbiar. Berdasarkan rekod terkini Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sehingga 20 Februari 2025 sebanyak 48 premis dan bangunan telah dikenal pasti sebagai bangunan yang terbiar di sekitar ibu kota, dan daripada jumlah ini 25 adalah bangunan kediaman manakala 23 adalah bangunan komersial. Analisis terhadap data ini menunjukkan bilangan bangunan terbiar di beberapa kawasan, antaranya jalan di Jinjang Utara. Sekurang-kurangnya kita ada 7 premis, majoritinya kediaman, dan ini mungkin disebabkan isu-isu setempat yang berpunca daripada perumahan lama. Kemudian di Jalan Sultan Azlan Shah atau Jalan Ipoh mempunyai beberapa unit bangunan kediaman dan komersial yang ditinggalkan yang mencerminkan kemerosotan bandar atau urban decay atau pembangunan yang terbantut. Dan ketiganya Tiong Nam, beberapa premis di lorong Tiong Nam disenaraikan, kebanyakannya terletak di deretan kedai lama atau bangunan pra-merdeka yang usang. Beberapa kawasan strategik yang lain juga seperti Jalan Bukit Bintang, Jalan Pudu dan Jalan Gombak turut tersenarai, manakala menandakan isu ini bukan saja berlaku di kawasan-kawasan pinggir bandar tetapi juga di lokasi utama komersial yang berpotensi tinggi. Jadi selain daripada itu, turut mengejutkan apabila beberapa kawasan kejiranan yang secara umumnya dianggap matang dan stabil serta mempunyai permintaan hartanah yang konsisten seperti di Kepung Baru, di Taman Tun Dr. Ismail, di Setapak, Ceras dan Kampung Pandan turut mempunyai bangunan terbiar. Ini berkemungkinan berpunca daripada isu pemilikan berlapis, perancangan warisan yang terbantut atau kegagalan pelaburan hartanah yang menyebabkan premis dibiarkan kosong dalam jangka masa yang lama. Jadi